Nabi SAW beritahu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nak minta satu benda, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta satu pertolongan pun kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana yang akan bagi kita seronok, yang bagi kita bahagia, yang bagi kita sedih, yang bagi kita apa yang kita nak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita gembira dengan satu jenaka yang dilakukan oleh satu orang manusia, pada hakikatnya kegembiraan tu Allah bagi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, kan di mana kita orang buat lawak, orang buat satu senda gurau, tiba-tiba Allah bagi kita sedih, Allah boleh buat. Allah ingatkan kita kamu ayah kita dah tak ada. Lepas tu Nabi beritahu, ihfazillah yahfazka. Jaga agama Allah. Dan jaga agama Allah maksud dia apa? Kalau ikut ihfazillah tu jaga Allah, maksudnya jaga agama Allah. Jaga salat, jaga amalan, jaga hubungan kita dengan Allah. Yahfazka, Allah jaga kita. Allah jaga kita daripada kita sedih. Allah jaga kita daripada kita duduk seorang-seorang, kita hidup tak keruan. Allah jaga kita daripada orang bunuh diri sebab apa? Sebab dia rasa dia keseorangan. Allah jaga kita daripada benda tu. Ihfazillah. Seterusnya Nabi beritahu, jaga agama Allah, tajiduhu tujahaka. Kamu akan mendapati Allah ada depan kamu. Semua masalah kita Allah selesai. Jaga hubungan baik dengan Allah sungguh-sungguh, Allah akan selesaikan segala masalah kita. Kita kena tahu, tak ada peneman, tak ada rakan kongsi, tak ada orang boleh gembirakan kita lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh gembirakan kita, boleh selesaikan segala masalah kita. Nak dapat benda tu, takut dengan Allah. Sebab apa? Wa man yattaqillah ni, wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang takut dengan Allah, Allah jadikan untuk dia tu apa? Makhraja. Makhraj ni jalan keluar, dari keluar daripada semua masalah-masalahnya. InsyaAllah. Terima kasih.